kalau salah mereka adalah hanya mereka mengambil bahagian dalam perarakan merdeka yang telah pun disetujui oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Saya, kerajaan negeri tidak akan tunduk sama sekali dengan ugutan oleh beliau. Kita berani bukan kerana kita kuat. Kita tak kuat, kita lemah. Semalam, anda boleh tengok, sampai saya terpaksa berada di balai polis sampai lepas 3 pagi. Untuk meminta, malah merayu agar golongan wanita dan warga emas yang lebih 60 tahun dapat dibebaskan dari awal kerana mereka tidak lakukan kesalahan. So kita tidak ada kekuatan seperti Ketua Polis Negara. Tapi sungguh pun kita tidak ada kekuatan seperti Ketua Polis Negara. Kita tidak akan tunduk kerana satu nilai saja, kebenaran. Sungguh pun kita tidak ada kekuatan seperti Ketua Polis Negara. Kita berani kerana kita benar. Saya tahu beliau sangat berani kerana beliau ada kekuatan 120,000 anggota polis. Saya ucapkan syabas kepada beliau. Tapi kalau beliau benar-benar rasa dia benar, saya cabar sama Ketua Polis Negara. Mari kita ada satu perbahasan terbuka tentang perkara PPS. Beranikah Ketua Polis Negara? Beranikah anda sebagai seorang Ketua Polis Negara untuk mengadakan perbahasan tentang ucapan beliau yang sungguh tidak bertanggungjawab, menggunakan kuasa untuk menangkap YBP Bumpuk dan juga mengambil keterangan Ketua Menteri? Mungkin saya nak tanya, bilakah giliran saya untuk ditangkap? Saya tunggu sama beliau. Okey.